Hari ni kita ada few job untuk buat. So hari sekarang first job saya nak buat siapkan motor Ifan. And then next motor Thunder. So motor Ifan basically saya dah buka tangki semua. So kita nak tukar plug dengan ni coil sekali. So nak check dia ada misfire ke tak. So lepas tu and then motor Thunder. Ni motor Thunder nak tukar tayar. Tukar tayar kepada Rosso 4. Rosso 4. Belakang 160, depan 120. Macam motor Boss lah. Motor Boss pun sama, Rosso 4. So ni kena tukar tayar motor ni. Lepas tu nak order carbon dengan carbon belakang. Macam ni lah, macam motor Boss. Motor Boss full carbon. Carbon dash. So Thunder punya motor nak buat tu. So rasa siapkan motor ni jap. Saya nak tukar plug, masuk tangki semua. So rasa korang tengok lah macam mana ya. Okay, so kita dah masuk tangki kejap, dah pasang. So kita nak start dulu, tengok ada misfire ke tak. Start dulu. Fire minyak. Okay. Macam tak ada misfire dah. So rasa okey kot. So kita akan basuh. Pipe bawah ada 2 ni. Tak boleh tengok ke tak boleh tengok. Masuk balik. Macam ada lampu tak. So ada 2 pipe angin ni. Tangki masuk balik. Alright. Ni dah pasang. So pasang soket. Ni ada pipe angin dia. Masuk balik dengan clip dia. Clip dia. Hiup masuk. Okey. Dari satu pipe masuk. Ya, okey. Semua dah masuk, pipe pun dah masuk. Plug semua dah okey. Jun. Ni sorok sikit. Sengam. Jom pasang balik. Okay, motor ni senang ni actually nak buka tangki. So dia 2 skru sini. And then 2 skru sini. Kat belakang. Kita ambil mana skru? Saya pun dah lupa. Ini dia skru. Skru dia saiz 10. Satu skru. Susah weh buat dengan satu tangan. Satu. Okey. Sebelakang ni mana satu? Which one? Saya pun tak tahu mana satu. So ni kot. Ni lah. Dia ada spacer. Confused. Ni lah. Besar. So aku dah lama buka motor ni.
Barang semua beli kat Shopee. Tunggu Shopee ni barang lambat. Dan ambil spana. Sepuluh. Balik. One, two, three, and four. Okay, and then cover tangki. Cover je actually. Tangki dia kecil ni R25. Tapi cover tak besar. R25 pun sama cover dengan 15 cover. Kalau macam Ducati kan semua tangki besi, dengan apa tu, ZX semua besi. So kau sikit sini, tolak dia. Okay, sebelah sini. Masuk. Okay, 1 minit. Okay, dah masuk Jun. Rasa ada 2 skru. Dia ada skru, ada washer. Atau bukan, ada macam ada space. So 2 skru, satu sini. And then here one. Cut dulu. Cut. Okay. Dah. And then pasang kawal depan. Pasang kawal depan ni, kawal depan dia. Kawal depan ni senang. Mana dia ni klik? Oh, masuk tepi dulu. Alright, so dah siap. Cala sikit, dulu jatuh kan motor ni. Okay, done. And then seat. Masuk seat. Seat senang. Seat siapa-siapa pun boleh buat. Ada cover set patah-patah, nanti kena skru kan. Pun 2 skru seat panjang ni. Skru. So siap, nanti boleh test. Macam tak. Okay, dah siap. And then kita pasang cover ni dekat belakang seat. Ini senang resap. Cover je. Ini boleh masuk. And then screw 2. Screw the plus. Kena check lah. Kalau tak masuk, pakai satu tangan susah. Okay, one. And then screwdriver.
Screwdriver. Screwdriver bunga. Okay. Alright. Okay. Ikat. Satu. Here one. And then done. Then single seat. Single seat. Done. Motor Irfan siap. Siap. So test run Nescafe berapa bulan ni. Taruh sini dulu. Nanti baru tu buang. Warm up motor. Nak you test. Oi. Alright. So tunggu dia warm up ya. Lepas tu pergi test. Warm up ya. Ni nanti dia dah settle. And then saya rasa saya nak kemas semua motor, semua bersepah motor. ZX. So ish banyak motor kan. Saya nak arrange balik. Nak kemaskan safety rush. So saya nak test ni dulu ya. Okey, jom kita test motor. Tak tahulah boleh tak satu tangan. Harap-harap boleh. Tukar tangan ni. Tengok dia ada misfire. Okey, test pun dah test. Telur pun beli 3 biji untuk breakfast. So, motor okey, cuma rasa nak adjust handle dia sikit lah. And then next rasa nak buat motor kandel tukar tayar. So saya rasa nak kemas barang jap. And then arrange semua motor. Ni dulu motor, saya rasa nak buat motor kat bawah ni. So pasal banyak sangat motor ni. So yang R15 pun kena pindah. Pasal ni tempat ZX. So ZX ni tempat memang sini. And then RZ ni tempat dulu BMW hantar pergi buat carbon. So saya kemas jap. So okay. So BM parking sana, S13 parking sana, bawah Fairlady. And then motor-motor semua kat sini. 152525 ZX. And then lagi satu ZX, Ducati ZX. Apa dia orang panggil? ZX Sultan lah. ZX Sultan. Dan kita ada RZ, ada Harley. And then ni motor kanda. So kita nak tukar tayar, so parking sini. Senang sikit kalau saya nak jalan. Mesin tayar kat sini. So saya dah clear sikit. Cuma sikit-sikit panas mungkin simpan meja. Dan tu tidak buat. So kita buat tayar motor kanda dengan carbon set. So sekarang kita buka tayar motor kanda. Buka ni untuk tayar ni, tarik ya. Okay, so kita buka pin ni pakai cutter dulu. Lepas tu dia ada pin, lock pin untuk nut. Tarik tu keluar. Ni kita angkat box ni. Okay, so
Saiz dia 24. Kalau ada gun senang. Nampak? Keluarkan dia punya barang-barang. Dan tarik skru dia. So rantai kita tarik keluar. Tarik peti. Dan zam. So keluar, tayar dah keluar. Alright. So tayar dah keluar. So jom kita pergi kat mesin. Okay, ambil gambar. First pocket kita boleh tarik. Tarik first pocket. Okay. Buka dulu. Dan kita buka ni. So dia ada special tu, tapi ini saya modify. So boleh tengok dia ada lengkung ni untuk buka dia ni stand layar mes dalam pembuang angin. Okey ya, kat dia. So dia clamp tak jaga. So kita nak pasang tayar nanti, jangan lupa direction ni. So direction di sini. So direction ni di sini. Okay, so di tayar baru so kita check direction. Mana direction? Rotation sini. So sama dengan sebelakang dia ada air dengan sabun. Taruhlah seperti PVC. Kita masuk. Okay. Then set. Okay. Masuk balik arm. Kita ada special tool lock. Dan keluarkan bawah sikit atas. Tahan. Jaga layar. Stand. Ni dia ni stand ni kecil je. So masa balik cut.
belakang, kita ambil angin. Pump. So dia nanti akan meletup, nanti kita dengar. Cek angin kosong 39, so sikit kurangkan sampai 32. Kurangin sikit. So 32. Go, pasang balik. Yeah. Terus pasang balik sikit. Pasang balik. Okey, dan pasang balik saya. So tricky sikit. Kurang pandai pasal dia kena pasang dengan alright naik dalam plastik tu ini spacer ni dalam tu. So saya pakai kaki aku balik pakai kaki tu sampai and then pakai kaki ini leceh. Okey, jadi susah sikit. Balik. Alright, so siap. Lantai pun okey. Pasal original, tak payah usik apa-apa. Nampak kita masuk pin balik. Hello. Okey, pasang balik cover. Yang layar belakang siap.
Dan kita pergi ke tayar depan pula. Ya. Jack. Auto. Jangan lagi terjatuh. Buka. Rotas kat sini. Screw. Okay, kita ambil LED 12. Dan lagi motor jatuh. Tap. Okay. Dan buka brake depan sebelah. Screw di 12. Dan check motor dia jatuh. So, kita tepek sikit. Kita tunggu takut. Kalau takut, turun balik sikit. Okay. So, safety lah jatuh. Kalau jatuh tu tak ada tahu besar. So, jom commission tayar. So, sein dia sama dia. Function dia. So, buka stand and then kita buang angin. So, ini saya rasa saya tak payah duduk. So, alright, dah settle cepat. Dan kita pasang balik lah. Jom. So, sailing, jaga-jaga. Kalau motor nak jatuh, jangan lupa dia punya bracer. Pasang diri dalam. Ini dengan sikit. So, saya tak payah pakai kaki. Belakang berat. Dan kalau settle, angkatkan. So, dah siap. So, jom kejap lagi saya nak test. Test motor ya. Okay guys, so motor dah siap. So, saya nak test motor. Okay, slow. Okay. So, sampai sini lah. So, see you on the next vlog ya.